Dia kan, tengok muka Datuk je mestilah harta benda. Apa harta benda? Sebab Datuk kaya. Tak apa, aku nak cerita. Datuk, saya selalu tengok Datuk memang buat benda gila. Saya tak tahu sama ada Datuk memang suka buat benda gila. Tapi sebenarnya apa yang paling gila yang Datuk rasa, ini gila yang aku buat ni? Yang dalam hidup Datuk. Benda tu spontan dan gila. Apa? Okay. Jujur ke tak jujur ni? Baru saya nak tahu ni. Kita kena ajar penonton kita untuk jujur. Pertama sekali, waktu saya buat lagu Bobo di mana. Itu saya gila sebab apa? Waktu saya buat lagu Bobo di mana tu, saya hanya expect lagu tu hanya untuk simpanan YouTube saya dan happy suka-suka, bukan untuk tu yang viral. So sehari sebelum saya post, saya expect view dalam 100,000. Esoknya, view nak dekat 15 juta. Jadi saya rasa, apa banyak orang tengok? Second adalah bila saya dituduh, orang kata tuduh oleh pembantu rumah saya mendera. Dalam hidup Bella sekarang ni, apa benda yang buat Bella rasa bersyukur sangat? Orang kata sampai Bella rasa macam bersyukur yang Bella ada benda ni, yang something yang tak pernah Bella imagine dapat. Dulu dapat rumah teres, sekarang rumah banglo kabarnya ini contohnya lah Bella. Sebenarnya bila kita bercakap pasal bersyukur, orang selalu fikir tentang kereta, rumah, tak. Untuk Bella bersyukur masih diberikan kesihatan, dan Bella yang paling bersyukur adalah anugerah daripada Allah, iaitu kedua anak Bella, Aiden dengan Ara. So antara kerja, keluarga dan masa sendiri, yang mana cabaran paling besar kena hadap? Okey, kalau Papa dulu, benda yang paling besar yang Papa kena hadap yang pertama sekali bagi Papa lah bisnes dan juga keluarga. Bentuk nak balancekan benda ni is not easy. Dan dalam perniagaan pula, benda yang paling kita pening sebab Papa ada hampir 500 orang pekerja, ada macam-macam ragam, dan nak buat platform social media pula satu perkara yang mudah. Dan kadang-kadang Papa burn out, tapi Papa kena kuatkan diri sebab komitmen banyak. Bella rasa masa sendiri sebab kenapa susah? Walaupun Bella ada me time, tapi bila tengah me time tu, rasa bersalah. So, kita dah biasa kerja. Padahal kita ada je contoh satu hari free, memang tak ada syuting, tak apa. So, macam okey lah, tak nak jawab phone, tak nak reply WhatsApp, kita nak have fun. Tapi sendiri, still hati tu tak dekat situ. Still kita rasa bersalah, still nak reply, still sudah terbiasa bekerja. Kalau korang lah jadi CEO Shopee kan, apa benda pertama yang korang nak tukar ataupun nak buat? Bella dulu lah. Tak ada apa-apa nak tukar, cuma bagi lagi murah lagi. Bagi lebih murah. Kau kalau bagi murah lagi, mana nak untung Shopee? Tak ada, Pak. Okey, kalau Papa pula Bella, Papa gurau-gurau je Bella ya. Tak minta apa. maaf lah Bella. Sebenarnya kita ni produk bergurau. Okey, kalau tanya dengan Papa, kalau lah Papa tak akan menjadi CEO kepada Shopee, Papa nak allocate daripada hasil jualan Shopee ni, sebahagian tu Papa nak salurkan untuk mereka yang kurang berkemampuan.